Jadi itu kesalahan utamanya, tak adalah sakau pun. Dia kata sakau sana, sakau sini, dia tuduh kita sakau sana, sakau. Tak ada pun dalam ni RCI itu, saya betul. Tak ada satu word sakau pun dalam RCI ni. Yang dia kata adalah masalah utama adalah tabung haji ketika dulu bagi depositnya, bagi dividen yang tinggi. Salah, boleh kalau bagi dividen tinggi. Bagi dividen tinggi pada siapa? Pada acik lah semua yang simpan dalam tabung haji ni. Jadi kalau menjadi satu kesalahan bagi duit yang tinggi kepada pendeposit, bagi pakcik yang simpan dalam tabung haji, salah, tangkaplah semua orang pendeposit tu. Ya saudara, itu dia. Lihatlah ucapan yang dilontarkan itu. Dalam 252 muka surat laporan RCI tabung haji yang dia dapat daripada tu, apa dia? Pertama, tak ada istilah sakau dalam laporan tersebut. Dua, bagi dividen yang tinggi, itu yang salah. Serius lah. Itu je yang kita nampak. Memanglah tak ada perkataan sakau mana-mana laporan rasmi. Sakau ni ialah bahasa rojak. Maksudnya ambil hak orang lain, tiris, bocor, salah guna kuasa. Nama dalam laporan yang digunakan ini ialah creative accounting. Takkan ini pun seorang ketua muda tak boleh faham dan tak boleh cerna. Apa masalah dia? Dulu untung atas angin, saham tak jual lagi, tapi dah claim untung. Semata-mata nak tunjuk kononnya ada duit yang banyak untuk bayar dividen yang tinggi. Kemudian saham yang dah rugi teruk tak rekod betul-betul. Dan ini secara asasnya telah melanggar Akta Tabung Haji. Sebab waktu kita bayar dividen, asetnya kurang daripada hutang yang ditanggung. Ini bukan perkara baru. 2014 Bank Negara Malaysia dah bagi amaran kepada tabung haji, tetapi dipandang enteng, tidak diambil dengan serius. Tapi yang buat kita terkilan apa? Kenapa pula 9.8 juta pendeposit yang kena tanggung risiko ni nak ditangkap pula tu mereka ni? Duit tabung haji tu bukan duit orang kaya saja, bukannya duit golongan bangsawan. Ni penuh getah, abang teksi, makcik goreng jual pisang, orang yang bekerja di kampung, pan sikit demi sikit untuk satu tujuan, pergi ke tanah suci dan menjadi tetamu Allah bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Masa pimpinan lama buat silat perakaunan ni sampai institusi ini defisit lebih daripada 10 bilion ringgit. Ada tanya orang kampung, ada tanya penuri getah, ada tanya makcik-makcik yang simpan bertahun-tahun ini. Tak ada. Bila rugi, kita tak nak mengaku bersalah. Hidup Melayu, tetapi amanah orang Melayu sendiri yang kita main-mainkan. Jadi saudara, lihat, ini peluang kita, masa kita untuk bagi satu mesej yang jelas kepada mereka ini bahawa amanah yang diberikan kepada kita itu ialah satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Bukan untuk diperlekehkan laporan ini, bukan untuk diperkecilkan. 10 bilion ini angkanya besar. Kalau diurus dengan baik, kalau dijaga dengan baik, banyak manfaat lain yang boleh dilakukan oleh tabung haji ini. Jadi harus ada pihak yang bertanggungjawab. Siapa Perdana Menteri pada waktu itu? Siapa menteri yang jaga tabung haji pada waktu itu? Siapa timbalan menteri pada waktu itu? Dan siapa pengerusi tabung haji pada waktu itu? Semua ini kelompok mereka. Jadi bila laporan ini dibongkarkan, masing-masing cuba melarikan diri. Saya tidak buat tuduhan, tetapi setidak-tidaknya tunjuk sedikit rasa tanggungjawab kita terhadap sebuah institusi yang jaga duit orang Melayu Islam idara. Ini penting. Jangan biarkan hal ini dan perkara ini terus berlaku dan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi ambil kesempatan ini, pastikan keadilan dapat dilaksanakan untuk para pendeposit tabung haji, sama kita menyelamatkan institusi ini daripada terus dipergunakan, diperalatkan oleh kelompok dan golongan tertentu demi kepentingan diri mereka dan lari daripada tanggungjawab. Macam mana lah Syed Salih tak jam dengan orang-orang UMNO kalau macam ni lah respon dia? Laporan RCI dah keluar, PMX dah umum. Korang rasa apa yang kita jumpa? Tak ada fakta yang menarik pun sebenarnya. Okay, kita dengar sendiri tadi. Dia kata tak ada fakta yang menarik. Ni apa dia ni? Ni aku sediakan muka surat yang kita boleh rujuk berkenaan dengan kes rasuah penyelewengan salah laku yang berlaku. Dan begitu juga terkait dengan kerugian dan sebagainya. Boleh pula dia kata tak ada apa yang menarik. Ni kau dengar apa dia cakap lepas tu. Dalam report RCI itu sebenarnya tidak ada yang menunjukkan ianya telah disakau. Kalaulah nak kata penerima hibah yang dapat dividen yang banyak tu lebih daripada sepatutnya itu adalah penyakau, adakah PMX tujukan kepada pendeposit sebagai penyakau? Tengok dia punya pusing tu macam mana. Seolah-olah dia nak kata Datuk Seri Anwar ni kata pendeposit pula yang sakau. Yang buat keputusan untuk pendeposit dapat hibah tinggi tu siapa? Pendeposit sendiri ke? Bukan. Inilah masalah dia. Tak tahulah kakak kita ni, dia tahu tak isu dan realiti yang sebenar. Kenapa orang bising pasal benda ni?
Yang mana dalam keadaan hibah itu diberikan, tetapi tabung haji ni dicatat kerugian. Itu isu dia. Dan bukan isu kecil, ia melanggar Akta Tabung Haji. Kalaulah tabung haji ni rugi, habis daripada mana yang dia agih-agihkan keuntungan dalam bentuk hibah tu, daripada mana? Tabung haji ni institusi untuk jaga kepentingan orang Melayu tau. Bukan Pak Mantelo tau. Bayar keuntungan orang atas guna downline dekat bawah. Korang tengoklah dalam jadual ni kan. Yang mana bermula daripada 2014 hinggalah 2017. Defisit itu semakin besar. Bayangkan, kalaulah mereka tak jatuh pada 2018. Tak tahu apa akan jadi dengan tabung haji. Yang tak tahan dalam waktu jelas rugi macam tu pun, bila BNM keluarkan surat amaran pun, tetapi ada yang dapat bonus sampai 13 bulan gaji. Dan seperkara lagi yang dilaporkan. Dikatakan 22 juta duit daripada Yayasan Tabung Haji telah pun dikeluarkan kalau ikut laporan untuk tujuan politik. Yang tu nak panggil apa? Bukan sakau macam tu. Ataupun panggil demokrasi terpimpin ke macam mana macam tu? Inilah masalah dia. Orang yang konon nak jaga Islam, nak jaga kepentingan orang Melayu. Tetapi bila ada laporan berkenaan dengan kerugian yang besar yang dicatatkan oleh institusi yang nak jaga kepentingan orang Melayu Islam, mereka masih lagi buat relax. Masih lagi nak spin. Konon nak kata tak ada perkataan sakau pun dalam tu. Memanglah kalau kau cari perkataan sakau tu memang tak ada lah. Sebab perkataan sakau itu takkanlah nak ditulis dalam laporan diraja. Tapi faham-faham sendirilah. Kalau isu-isu yang melibatkan penyelewengan rasuah apa semua ni, kita nak panggil apa? Dan sebenarnya laporan RCI ini lebih besar maknanya nak dibandingkan dengan PRN yang berlangsung di Negeri Sembilan. Tapi apa-apa pun, aku nak ucapkan selamat mengundi kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan. Seperti mana laporan dan juga posting daripada Bang Mat ini. Yang mana Bang Mat sebut, jom balik mengundi, undi Pakatan Harapan. Dan sebenarnya pembuktian itu kita dah tengok dengan jelas dan nyata. Bagaimana komitmen yang diberikan oleh Pakatan Harapan baik di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan untuk membongkarkan segala salah laku dan juga kebobrokan kepimpinan sebelum ini dan menunjukkan bukti yang mana Pakatan Harapan mampu mentadbir negeri maupun negara ini dengan baik. Seperti mana yang dibuktikan oleh Tok Min dekat Negeri Sembilan. Jadi, kita pilih yang dah bagi bukti. Bukan yang baru nak bagi janji. Undi Tok Min. Assalamualaikum. Dapat dividen tinggi. Jadi itu kesalahan utamanya. Tak adalah sakau pun. Yang dia kata sakau sana, sakau sini, dia tuduh kita sakau sana, sakau. Tak ada pun dalam ni RCI tu saya baca. Tak ada satu word sakau pun dalam RCI ni. Saya ingat pada saat itu begitu mudah untuk pihak pembangkang pada ketika itu untuk memainkan isu ini, dan sekali lagi saya bukan penyokong langsung kepada Lim Guan Eng. Saya fikir kita KJ kedua-dua kita ada banyak perkara kita tak suka dan tak minat dengan apa yang beliau pernah cakap, apa yang pernah buat. Tetapi dalam hal ini macam KJ kata, it was sparking, dan ia membolehkan tabung haji bayar hibah pada tahun itu. Jadi walaupun saya berada dalam pembangkang pada ketika itu, privately I didn't see a problem with that, sebab I thought that was a creative way lah, cara kreatif untuk selesaikan keadaan dalam jangka masa pendek. Cuma macam saya bagi gambaran tadi, aset tu 10 bilion tapi tabung haji dapat 20. Simple lah. So ada lubang ataupun ada gap 10 bilion sebenarnya in actual value and paper value lah. Jadi yang menjadi berita yang terkembali ataupun timbul balik kisah ini adalah pada 29 September MOF ataupun Menteri Kewangan atau Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan menyerahkan semula aset-aset lembaga tabung haji yang diletakkan bawah UAJSB tadi kembali kepada tabung haji. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata keputusan itu dibuat selepas MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola, favourite word, yang berbangkit sebelum ini selain prestasi kewangan TH yang terus memulih bla 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 bla. Jadi ceritanya aset yang dipindahkan tu akan dikembalikan pada TH. Senang kata kepada pendengar kita yang mungkin tidak arif tentang isu kewangan dan isu korporat ni, aset itu sekarang ni dah dipindahkan kepada kerajaan. PM rasa tabung haji punya management dah lebih baik daripada dululah. Ada lebih baik daripada keadaan di mana aset itu terpaksa dikeluarkan dan diselamatkan tabung haji. Dia mungkin rasa bahawa CEO baru, lembaga pengarah baru, senior management baru adalah management yang bagus, yang boleh dipercayai untuk memindahkan balik semula aset-aset tersebut supaya tabung haji boleh mengusahakan ataupun memajukan aset tersebut. That's correct, right, Syaril? That's correct. That's what essentially what it is lah. Correct. That's the judgment of the Prime Minister. Bayangkan selama 3 tahun tau BMX ni tak dedahkan laporan RCI tabung haji ni. Sebab nak jaga tabung haji itu sendiri. Supaya rakyat ni tak hilang keyakinan kepada tabung haji, dan tabung haji waktu tu belum pulih lagi. Dan hari ni setelah tabung haji pulih, didedahkan laporan RCI ni. Bila kita baca yang laporan RCI ni, ya Allah, tak sangka duit simpanan umat Islam diperlakukan sampai macam tu sekali. Terlibat dengan penyelewengan, terlibat dengan masalah pengurusan, masalah manipulasi. Tapi bila kita tengok puak-puak ni lah
yang duk sembang dekat media sosial ni konon memperjuangkan Melayu, mempertahankan Melayu. Tapi dalam masa yang sama, sewaktu mereka menjadi kerajaan dulu, mereka ni lah yang buat duit simpanan umat Islam tabung haji ni rugi sampai 10 bilion kan. Tapi yang kelakarnya, setelah laporan RCI didedahkan ni, orang tak bodoh. Orang boleh menilai, orang yang membaca ni boleh menilai. Punya nak tutup keburukan dia orang ni sewaktu pentadbiran tu, siap cakap lagi. Dalam laporan RCI tak ada tulis pun perkataan sakau. Mana ada sakau? Apalah bengap sangat sampai macam tu sekali. Kau tak nampak ni terang-terang. Takkanlah dia nak tulis perkataan sakau dalam tu. Kau faham-faham sendirilah. Fakta yang kau tak boleh nafikan, geng. Yang selamatkan tabung haji, yang pulihkan semula tabung haji ni, tu daripada DAP tu. Menteri Kewangan dulu siapa dia? Lim Guan Eng. Lagi satu pula Dr. Mujahid daripada Parti Amanah tu. Itulah yang tolong selamatkan ni duit simpanan umat Islam tabung haji ni. Yang korang kutuk-kutuk tu lah. Yang DAP tu lah. Apa benda kreatif accounting ni? Dan macam mana pemimpin UMNO dalam tabung haji dulu guna benda ni untuk tipu orang Islam? Korang kena tipu pun tak sedar kan? Kreatif accounting ni istilah orang kaya untuk cakap dia menipu. Dalam laporan RCI disebut sebagai RAV atau Realizable Asset Value. Nak senang faham, benda murah dia kata mahal. Misalnya, seorang pemilik kereta kancil, dia fikir harga kancil dia RM50,000. Tapi bila pergi kat kedai second hand, peniaga tu nak beli RM5,000 sahaja. Dalam tabung haji dulu inilah yang terjadi. Pelaburan yang sebenarnya rugi, dia kata untung sebab nak nampak elok. Hakikatnya tabung haji dah tenat dari 2014 lagi. 2017 merudum dan rugi teruk. Ini semua sebelum PH ambil alih. Tapi kenapa pemimpin UMNO nak tipu pula? Sebab dalam akta tabung haji, kalau rugi maka mereka tak boleh bayar dividen. Bayangkan tahun depan nak pilihan raya tapi pencarum tak dapat keuntungan. Marahlah rakyat nanti. Tapi bukan itu saja. Sebab pada hakikatnya TH rugi, jadi mereka menggunakan duit pencarum sendiri untuk memberi keuntungan kepada pencarum. Ini scam paling besar. Padahal duit tu tak wujud pun. Kenapa pula nak salahkan UMNO? Sebab dalam laporan tu dengan jelas sebut campur tangan politik lah punca segalanya. Bukan saja lantikan politik, tapi juga tindakan politik yang membolehkan semua penipuan ini berlaku walaupun telah cuba dihalang oleh Jabatan Audit Negara dan Bank Negara. UMNO kalau benar-benar insaf, mereka wajar meminta maaf kepada rakyat Malaysia. Bukannya memberi alasan dan berdalih. Cakap bang, dalam laporan RCI, mana ada sakau? Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni aku pakai baju BN. Okey, aku nak buat apa? Aku nak tengok reaksi orang-orang bila diorang tengok aku pakai baju BN, okey? Okey, Assalamualaikum bang. Okey bang, maaf ganggu bang Okey bang, sekarang saya tanya bang, saya pakai baju BN bang. Saya nak ajak abang undi BN boleh bang? Macam mana? BN bang. Mana nak undi BN tabung haji pun salah gunakan banyak masalah. So kita rasa dah rakyat dah boleh tukar lah daripada BN kita bagi Pakatan Harapan lah. Saya ingat betul lah yang sebaiknya. Oh ya ke bang? Tapi bang apa ingat tak? Aku masa dia cakap bang, dalam laporan RCI mana ada sakau? Macam mana ketua pemuda kamu pun tak faham itu kan apa ni? Laporan diraja. Takkan laporan diraja nak tulis sakau. Macam mana ketua pemuda Malaysia macam tu? Kan? Kena faham lah laporan diraja tak boleh tulis sakau. Okey bang, lagi satu saya nak tanya bang. Ramai kata bang macam ni bang, kalau undi PS bang dapat DAP, lepas tu DAP akan kuasai tanah Melayu bang. Takut saya bang. Saya nak cabar pada UMNO, PRU 16 lawan DAP, jangan gunakan Barisan Nasional, pakai nama UMNO sendiri. Nak suruh BN tak pendadah pun. Jadi lawan Presiden sebab saya hanya Melayu. Hanya Melayu. Jangan letak wakil Presiden. Kata nak Melayu. Kata semua nak Melayu memerintah apa benda pun nak Melayu. Ada 40 kursi hanya Melayu. Bahaya ni. Tak apa bang, bijak. Aduhai. Okey bang, tak apa bang. Macam ni saya sokong harapan abang. Okey, boleh bang. Okey, sama-sama. Okey, kalau macam tu salam lagi sekali. Betul percaya. InsyaAllah. Kekal harapan. Selama bertahun-tahun rakyat ditakutkan dengan naratif kononnya DAP akan menghancurkan Islam, merampas hak Melayu dan memusnahkan tabung haji. Tapi bila aku baca sendiri laporan daripada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tabung haji, apa yang aku jumpa? Dalam laporan itu menyatakan bahawa pada Disember 2018 kerajaan telah meluluskan pelan pemulihan tabung haji dan yang mana aset bermasalah dipindahkan ke SPB, Urusan Jamaah Senabahan, bagi menangani defisit tabung haji. So masa ketika tu siapa Menteri Kewangan? Lim Guan Eng daripada parti mana? DAP. Jadi mana naratif kononnya DAP nak hancurkan tabung haji ni? Kalau benarlah begitu, kenapa pelan pemulihan tabung haji berlaku ketika beliau menjadi Menteri Kewangan? Jadi korang janganlah korang hanya percaya pada ceramah politik. Korang baca laporan rasmi dulu. Yang mana selama ini yang menakut-nakutkan rakyat dengan nama DAP, last kali dalam RCI itu sendiri menceritakan apa yang sebenarnya berlaku. So kalau menyampaikan fakta berdasarkan laporan rasmi pun terus nak dilabel baruah DAP, itu menunjukkan betapa dangkalnya cara mereka menilai sesuatu kes. Jadi kebenaran apa lagi yang kalian ada satu laporan polis dah dibuat oleh bekas setiausaha lembaga tabung haji iaitu Idris Ismail. Ini bukan kecil anak punya kes weh. Laporan itu mendakwa dana yayasan tabung haji berjumlah 22.12 juta yang sepatutnya untuk kebajikan asnaf, orang miskin dan umat Islam yang memerlukan telah digunakan bagi program yang didakwa mempunyai kecenderungan politik. Lagi, lebih mengejutkan lagi, laporan itu turut mendakwa 7 juta dana zakat bagi tujuan politik. Kalau benarlah ini bukan sekadar isu pentadbiran
Ini soal amanah terhadap wang yang diamanahkan untuk membantu golongan yang paling memerlukan. Dan lagi satu, nama Menteri KPDNKK ketika itu, Hamzah Zainuddin, turut dikaitkan dalam laporan tersebut. Jangan hanya lantang bercakap tentang salah orang lain. Bila dakwaan melibatkan dana untuk asnaf, kita rakyat berhak menuntut jawapan. Patutlah beria benar kau